Terkenal dengan masyarakat yang prihatin, peristiwa sedih yang menimpa pesawat MAS MH370 turut dikongsi sama pemain-pemain yang beraksi dalam Liga IPT. Suasana hening di Kompleks Sukan UPM sebelum pertemuan UPM dan MMU cukup menceritakan betapa mereka turut simpati. Dengan nasib malang pesawat yang membawa 227 penumpang serta 12 anak kapal yang hilang sejak 8 Mac lalu. Lebih terasa pastinya MMU apabila dua bekas pelajarnya Tong Sun Lee dan Muhammad Safwan Ibrahim turut berada dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat tersebut juga dua orang alumni Multimedia University berada di dalam pesawat tersebut. Ini ujian Allah terbesar kita pernah hadapi, salah satu yang terbesar pernah hadapi, and kita satu Malaysia semua merasai. I just want to say for the relatives of the people who are gone in the plane, be strong, and I'm so sorry about that loss. Saya harapkan seluruh keluarga dan warga MU kuatkan semangat dan sama-sama kita memberi sokongan moral dan sokongan apa-apa jenis sokongan pun terhadap mereka. I'm wishing all the families and the victims of MH370 a deep condolences. May Allah give them the patience to bear the loss of all their relatives. Semoga rakyat Malaysia tidak berputus asa untuk terus berdoa agar pencarian MH370 dipermudahkan. Selepas dipalit isu kerosakan Padang, kini Padang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berwajah baru dan lebih berkualiti. Sebenarnya Padang UKM ni dulu kita harapkan kita akan dapat keluasan 110/70, tapi yang kita dapat sekarang ni hanya 100/70. Tetapi ia sudah memadai untuk pertandingan-pertandingan yang disanction oleh pertandingan oleh FIFA lah. Ditutup selama 5 bulan bermula Ogos 2013 untuk kerja-kerja pembaikan, Padang UKM kembali dibuka pada 1 Januari 2014. Kita memohon kepada UKM untuk membaik pulih dan menaik taraf track dan sekaligus menaik tarafkan padang bola lah. Padang UKM dengan trek baru ini bukan sahaja untuk kegunaan universiti, malah ianya juga digunakan bagi program-program luar. Dengan adanya padang kita yang baik ni, kita dapatlah meningkatkan lagi prestasi pemain bola sepak kita. Dan semestinya, kebanggaan dan suntikan moral buat skuad bola sepak UKM mengharungi Liga IPT musim ini. Tumpuan aksi di Padang episod ke-3 minggu ini, pertemuan Division 1, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berjersey putih menentang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Bermain di tempat sendiri, UKM diberi tentangan hebat UiTM untuk kedudukan terikat tanpa jaringan pada 45 minit babak pertama. Selepas rehat, perlawanan tambah rancak. Hanya 7 minit permainan bersambung, UKM berjaya memecah kebuntuan gol menerusi gerakan solo Helmi Hariri. Meskipun cuba bangkit, UiTM yang dibimbing jurulatih Faisal Abdul Razak hampa membolosi pertahanan tuan rumah. Dan UiTM terus kecewa apabila sepakan percuma minit-minit akhir permainan gagal dimanfaatkan. Sekaligus kedudukan 1-0 kekal untuk kejayaan pertama UKM selepas 3 perlawanan, manakala UiTM gagal meneruskan rentak 2 kemenangan sebelum ini. Pada satu lagi perlawanan Division 1, Universiti Malaya UM mempersia-siakan kelebihan di arena sendiri apabila sekadar seri tanpa jaringan menentang Politeknik Kota Baru PKB. Meskipun saling mengasak sepanjang permainan, ketumpulan jentera serangan kedua-dua pasukan menyaksikan mereka buntu mencipta jaringan. Nyata keputusan yang melegakan PKB yang mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 2 kali berkunjung ke tempat lawan. Sementara itu, pada perlawanan Division 2, Universiti Multimedia MMU terus garang untuk mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Bertandang ke gelanggang lawan menentang Universiti Putra Malaysia UPM seawal minit keempat, MMU di depan menerusi Raslam Khan.
Jaringan awal pelawat bagaimanapun tidak menjejaskan tumpuan UPM yang menyamakan kedudukan hasil percubaan Muhammad Hasnan pada minit ke-16. Masuk babak kedua, giliran UPM mengejutkan MMU. Muhammad Hasnan sekali lagi mengatasi benteng MMU untuk giliran UPM mendahului 2-1 hanya selepas 2 minit perlawanan bersambung. Begitupun, kegembiraan UPM tidak lama. Selang 2 minit, Danesh menjaringkan gol penyamaan MMU. 9 minit terakhir perlawanan, umpama mimpi ngeri buat penjaga gol UPM, Muhammad Rabin apabila tewas 2 kali. Minit ke-81, menerusi Muhammad Faris untuk gol ketiga MMU. Diikuti jaringan Raslam Khan seminit kemudian, sekaligus jaringan ke-6-nya setakat ini melengkapkan kemenangan 4-2 MMU. Minggu ini, juara Piala Menteri Pendidikan 2013, skuad bola sepak Universiti Malaya UM menjadi pilihan mengisi segmen profil pasukan. Apa yang pasti, tugas mencabar buat Jeffrey Mokhtar, jurulatih yang baru dilantik menggantikan Asnan Makzuki yang beralih angin, membantu skuad bola sepak Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain misi mempertahankan kejuaraan Piala Menteri Pendidikan, kewibawaan Jeffrey turut diuji untuk memastikan Universiti Malaya terus mengungguli Liga IPT musim ini. Pasukan bola sepak UM ni baru memulakan latihan selama sebulan. So saya rasa agak lewat, dan walau macam mana pun kami akan cuba sedia upaya untuk mengekalkan pemain-pemain ni yang muda, kebanyakannya player-player muda, untuk memantapkan lagi pasukan pada tahun ini. Dengan perancangan dan latihan rapi sejak sebulan lalu, Jeffrey optimis anak-anak buahnya berkeupayaan memberi yang terbaik untuk mengharungi saingan musim ini. Yang penting sekarang saya punya latihan adalah fitness. Fitness memang kami jogging dan kebanyakan latihan selalunya di padang dengan bola sepak. Dan dari segi taktikal, saya dah nampak player-player saya walaupun muda tapi ada semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, itu yang penting. Saya rasa insya-Allah this year pasukan bola sepak UM akan kekal ataupun pergi lebih jauh. Pendekatan baru baik dari segi latihan dan taktikal turut diakui pemain berpengalaman Universiti Malaya Muhammad Hafizi Hassan. Hafizi merumuskan setiap jurulatih mempunyai gaya dan corak tersendiri dalam rangka kejayaan sesebuah pasukan. Dari segi komitmen kami pemain lama dan pemain baru dengan coach baru dengan menerapkan dari segi taktikal menyerang, insya-Allah kami mampu menjuarai kejuaraan Liga IPT pada tahun ini. Semoga barisan Universiti Malaya yang berjiwa kental ini mampu meneruskan kejayaan musim lalu. Selamat berjuang buat Universiti Malaya. Berikut keputusan dan kedudukan terkini dan jadual perlawanan akan datang.